Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sekali lagi anda dipertemukan dengan kami dalam tafsir mimpi, bukan sekadar mainan tidur. Agak-agak semua yang menonton di rumah dan juga di sini semua sihat-sihat belaka ya. Alhamdulillah. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Mimpi-mimpi pun baik. Mimpi-mimpi pun elok-elok. Nampak berseri muka Ustaz. Alhamdulillah. Mesti mimpi lain macam malam tadi ni. Okey. Kami di tafsir mimpi ni kita akan cubalah Ustaz mencari jawapan untuk mentafsir mimpi-mimpi anda. Mungkin ada yang sampai sekarang ni masih tertanya-tanya apalah maksud-maksud mimpi dia. Tapi untuk episod kali ni Ustaz, mimpi kita ada mimpi yang dahsyat sikit Ustaz kali ni. Mimpi yang menakutkan Ustaz. Wow. Mimpi yang mungkin semua dekat sini dengan saya sekali, dengan Ustaz sekali pernah mengalaminya. Apa agaknya ya? Mimpi jatuh gaung. Tu orang je. Masalahnya gaung betul. Saya pernah. Tak, ini mimpi aja. Mimpi jatuh gaung, mimpi jatuh bangunan. Sebab apa? Mimpi jenis ni Ustaz, kita terus terjaga kalau jadi. Kita terus macam elok mimpi jatuh. Dia jenis gitunya Ustaz. Dia punya kelang kabut dia tu. Kan. Jadi pakar psikologi luar Ustaz, diorang menggelarkan mimpi-mimpi buruk ni night terror. Dia malam yang dahsyat lah kiranya. Jadi topik kita Ustaz untuk episod kali ni, mimpi jatuh gaung ni Ustaz. Apa maksud dia tu Ustaz? Baik, kita akan terangkan. Tetapi bila Nabi sebut night terror, dia kalau orang Melayu terror tu mana terror lah. Terror. Orang putih tak, terror tu menakutkan. Dia ada satu istilah mimpi ni dia panggil night terror. Dia beza dengan nightmare. Dia tak sama. Macam night terror ini dia berlaku semasa tidur, semasa kita berada antara fasa 3 sampai 4 REM, Rapid Eye Movement, iaitu dalam 90 minit lepas tidur lah biasa berlaku night terror ini. Dia, simptom dia biasa budak-budak umur 3,5 tahun. Orang tua-tua jarang. Dia kadang kan anak-anak cucu kita ada masa dia tidur, tiba-tiba dia menangis tak tentu. Tiba-tiba dia diam. Tak tahu apa hal. Ingat siren rupa anak menangis. Gangguan betul. Lepas tu kan dia diam balik. Lepas tu kadang-kadang tu dia ada masa terduduk pun ada. Tiba-tiba baring balik. Ya Ustaz. Jadi orang bayangkan dia tengah ngigau. Tak, itu dipanggil night terror. Tanda kita nak tahu beza night terror dengan nightmare, bila kita bangun, kita tak tahu apa pun kita mimpi tu. Macam kita nampak anak kita terbangun pagi esok, kau mimpi apa semalam? Duduk. Tak tahu apa dia pun tak tahu. Itu panggil night terror. Biasanya budak-budak. Tapi tak mustahil orang macam kita pun ada juga masa-masa terduduk tu, ketawa seorang-seorang. Kalau jadi kat sebelah kita ni, lari saya Ustaz. Nilai bangun-bangun. Larilah aku. Cek rumah barulah macam ni. Itu cerita dia Ustaz. Dia beza dengan nightmare. Bila dia bangun, dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa-apa. Itu night terror namanya. Kalau nightmare kita ingat. Tadi nampak perempuan tak ada muka ini. Dia ingat night terror. Aku pun tak tahu apa ke mimpi. Tapi tengok gaya dia tu macam menakutkan sangat lah. Memang menakutkan. Menangislah apa benda macam-macam. Okey. Itu antara sedikit lah tentang night terror ni. Kalau pernah berlaku, kita ni orang pernah cakap, kau semalam bangun nyam-nyam-nyam. Itu night terror tu. Terror kau ni. Terror kau ni. Adalah ilmu sikit. Okey Ustaz, kita nak tengok ni lakonan semula ni. Apa jadi dekat dia ni bila si pemimpi ni dia mimpi jatuh gaung ni Ustaz. Okey, mari kita saksikan. Jom. Bang, tak niaga ke? Pukul apa dah ni? Malah nak berniaga lagi lah. Asal pula? Semalam mimpi jatuh gaung. Orang kata kalau jatuh gaung ni, kalau berniaga rugi besar. Daripada abang rugi besar, baik pada rumah. Tak rugi apa-apa. Ada je lah bang. Bang, abang tak berniaga lagi ke hari ni? Dah semalam abang tak nak pergi berniaga. Abang mimpi jatuh gaung lagi lah abang tadi. Abang tak nak pergi berniaga.
Daripada abang rugi berniaga, baik abang duduk rumah tengok TV. Yalah tu bang. Tengoklah TV tu. Tak payah makan, tak payah minum. Bang. Abang dah 3 bulan ke tak payah sewa rumah bang? Ni notis suruh kita keluar dari rumah ni. Macam mana? Aduh. Dah tak ada kita senang, nak macam mana? Kan Allah dah beritahu kita. Hidup kita ni memang selalu susah. Ya Allah, ya Tuhanku. Bila masanya Allah bercakap macam tu dengan abang? Hai, awak tak tahu ke? Kan saya selalu mimpi. Jatuh gaung lah. Jatuh bukit lah. Ya Allah, apa yang abang merepek ni bang? Itulah senang. Awak tak faham rahsia-rahsia Allah ni. Awak duduk apa cakap apa lagi tu? Awak pergi kemah-kemah abang awak. Kita pergi pindah mak awak besok. Pergi makan. Ish! Tu dia Ustaz. Si Malik ni, dia jadikan mimpi itu satu masalah besar pula. Ya. Sampai 3 bulan tak pergi kerja Ustaz. Masya-Allah. Itu dia. Itu baru mimpi jatuh gaung tu. Kalau jatuh bangunan tak tahulah dia buat Ya, apa. ya, Jadi ya. sebenarnya Ustaz, Baik. mimpi jatuh gaung ni untuk apa yang kita tengok tadi, alamatnya, maksudnya adalah, tafsirannya adalah akan ditimpa satu masalah besar Ustaz. Berniaga, Ya. rugilah. Tapi ada ke tafsiran lain untuk Baik. mimpi jatuh gaung ni Ustaz? Ini betul. Ini soalan yang bagus dan ramai orang memang kadang-kadang susah hati bila mimpi jatuh gaung. Namun dia berbeza. Ibnu Sirin di dalam tafsir mimpinya dia mengatakan bahawa mimpi jatuh daripada tempat yang tinggi. Berbeza keadaan-keadaannya. Kalau bangunan lain, jambatan lain, daripada bukit lain, daripada tempat yang kita tak tahu tapi tahunya tinggi, itu lain. Dan jatuh ke atas apa pun berbeza-beza. Gaung yang kosong, gaung yang ada duri, dia lain-lain. Nanti kita akan perincikan sebab dia berbeza mengikut keadaan tempat jatuh. Jadi kalau nak tahu apa maksud sebenar tafsiran mimpi jatuh gaung ni, jangan ke mana-mana lah. Ya. Kita akan kembali selepas ini dalam tafsir mimpi. Bukan sekadar mainan tidur. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan kami dalam tafsir mimpi. Mimpi kita untuk episod kali ini, mimpi jatuh gaung. Ya. Jadi Ustaz pun dah cakap awal-awal tadi, tengok juga jenis-jenis jatuhnya. Jatuh gaung, jatuh bangunan, jatuh atas apa, jatuh di mana. Jatuh pokok ada Ustaz? Ada, semuanya ada. Ni, hidup pegang bendela, mati pegang bendela tu. Yang tu pun dia terkejut juga. Jadi hantu atas pokok lain pula. Jadi hantu atas pokok lain pula. Jadi maksud Ustaz kata tadi ada tafsiran lain dia. Baik, kata Ibn Sirin di dalam tafsir mimpinya, dia bila kita jatuh daripada tempat yang tinggi ini, dia berdalilkan kepada surah Ibrahim ayat yang ke-7, ayat Quran. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana dirakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in. Ya Allah, aku tinggalkan anak keluarga ku ini, isteri dan anak-anak ku ini di satu lembah yang gersang. Jadi kata Ibn Sirin, lembah itu, lihat, kalau dia adalah lembah yang gersang, kita mimpi kita jatuh dalam gaung yang kosong. Yang kosong. Tanda nak ke Mekah. Tanda tak lama lagi tu. nak ke Mekah Nak tu. ke Mekah tu. Buat haji, buat umrah, rezekilah. Kalau kata dia, kalau kita jatuh gaung itu ada pokok buah-buahan, itu tandanya akan dapat rezeki. Tapi kalau kita mimpi jatuh gaung itu
pokoknya berduri-duri, banyak tajam-tajam. Itu kita fahamlah, sudah pasti dia membawa maksud tak berapa baiklah. Tak berapa eloklah. Maknanya betul. kita eloknya cepat bertaubat, kata Ibn Sirin. Mungkin ada benda-benda nak tak elok berlaku. Tapi ada juga didetailkan oleh para pengkaji-pengkaji mimpi. Kalau kita mimpi jatuh daripada bukit, itu maknanya nak dapat jodoh katanya. Kalau jatuh dari bukit. Sama lah macam cerita Hindustan, bukit guling-guling. Guling-guling. Kejap sana, kejap sini. Kejap semua sini. bukit. Banyak jodoh dia tu. Bukit ni kau guling, bukit tu kau guling. Baik, kalau mimpi jatuh dari tempat tinggi dan kita tak pasti bangunan ke, bukit ke, jambatan ke, itu tandanya kita ini mungkin akan dipecat. Tak sambung kontrak. Itu antara. Jangan tunjuk saya Ustaz, takut. Contoh. Rasanya rancangan ni bagus kan? Kalau kita jatuh dari tempat tinggi tu nampak macam tangga, maka itu tandanya kita akan hilang kepercayaan daripada orang keliling. Kalau kita jatuh atas benda sesuatu yang kita tak tahu, itu tanda ada nak dapat berita. Dan kalau kita jatuh atas kolam, lain pula, itu maknanya kena hati-hatilah dalam hidup. Banyak. Tapi ada buruk, ada baik. Mesti ada yang baiknya Ustaz. Kita dengar ni apa kata orang ramai bila kita tanya dia orang pasal mimpi jatuh gaung ni. Nak tahu juga dia orang ni tahu ke tidak? Mari kita dengar apa kata dia orang. Bercakaplah. Jatuh gaung dan jatuh bukit, saya tak pernah. Cuma pernah jatuh bangunan, pernah. Jatuh je, setibanya dekat bawah tu, terus terjaga. Daripada bangunan lah. Terjaga. Tak terkejut. Saya pernah bermimpi jatuh gaung. Masa tu hujan, saya macam tergelincir. Satu tempat tu saya tergelincir, lepas tu tiba-tiba saya macam terjatuh terus saya ke dalam kan. Lepas tu badan saya akan naik. Dia macam something like macam kita rasa dia naik lah, dia kejut kan. Macam tu lah. Maksud saya jatuh gaung tu saya tak pasti. Jatuh gaung tak pernah terjadi tempat tinggi pun. Dia mimpi tu dia tengok orang kata kalau dia macam sakit lah. Mimpi jatuh gaung pernah dengar tapi tak pernah lagi rasa sendiri mimpi jatuh gaung tu. Kalau mimpi jatuh gaung ni, dia akan berdepan dengan kesusahan tak lama lagi. Tu dia Ustaz. Tu dia. Ada yang tahu, ada yang tak tahu tu Ustaz. Yalah. Tapi ada juga dikaitkan dengan sihir. Jatuh gaung dikaitkan dengan sihir. Ada kemungkinan ke Ustaz? Dia begini ya, kalau kita rujuk kepada orang-orang yang pandai dalam perubatan Islam dan macam-macam, mereka memang mengakui dan mereka mendakwa mimpi jatuh gaung, mimpi tempat tinggi ni sebahagian daripada tanda kita sedang disihir atau orang sedang menyihir kita. Tapi beginilah ya, kita dalam tafsir mimpi ni kita tak boleh pandang dari satu sudut saja. Dia mimpi ni, dia sentiasa ada two sides of coin lah. Two sides. Dia ada macam pro dengan kontra dia. Pro dan kontra. Sebab itu sebagaimana kata para ulama, mimpi ini kanat muhtamilah wajhaini. Sentiasa ada dua tafsiran bagi tiap mimpi. Sebab itu mereka pesankan faghasarat bi ihdahuma waqa'at ala qarbi tilka sifah. Kalau kita minta orang tu tafsir dari sudut ini, menjadilah dia. Kalau jumpa orang lain dia tafsir dari sudut yang satu lagi, menjadi juga dia. Sebab itu kalau kita jumpa orang, Ustaz saya mimpi gini-gini, itu sihir. Kita pun percaya, sihir lah dia. Tapi kalau Ustaz saya mimpi gini-gini jatuh gaung dalam keadaan begini, saya masa tu lebih terpinci lagi. Ni insya-Allah Puan Hajah ni nak ke Mekah lagi ni. Mungkin dia jadi elok Ustaz naik private jet ni agaknya ni, 15 orang je naik ni. Rezeki naik Sungai Besi ni je ni. Tak payah KLIA dah ni. Dia akan datang positif. Tengok kepada siapa yang kita tanya. Sebab itu sihir ni orang kita Nabi tak nafi. Memang dia takut betul dengan sihir. Moden macam mana pun penakut dia dengan sihir. Hari-hari duduk KLCC pun takut sihir. Kita nasihat ginilah, sihir ni jangan takut. Kita takut kat Tuhan je. Pertama buat baik dengan orang je lah. Jangan sakit dengan hati orang. Buat baik dengan semua kawan, dengan semua orang. Banyakkan sedekah. Orang sedekah ni dia menolak bala. Kemudian jaga semayang, jangan tak semayang. Kemudian yang penting juga jaga mak bapak. Itu yang paling penting. Mak bapak Ustaz, kalau redha kita, Tuhan jaga kita. Betul. Jadi saya ingat kalau kita ada benda-benda asas ni, mimpilah apa pun.
Khawatir ada, tapi tak adalah sampai tutup kedai, takut, tak ada, insya-Allah. Itu dah melampau, itu dah terlebih lah tu Ustaz. Nampak sangat kurang amal ibadat nampak dia tu. sangatlah kurang iman dia tu kat situ. Asal mimpi sikit je, tak nak berniaga lah. Semalam mimpi gaung. Apa kena-mengena kau ni? Kan? Cuba ambil benda tu positif. Mimpi jatuh gaung, tengok dalam mana gaung. Kalau dalam betul maknanya nak jatuh cinta sampai bila-bila. Oh, masya-Allah. Kalau gaung tak apa dalam, dia couple kejap je nanti clash. Jadi nak tidur pun kena ada amalan Ustaz. Tak boleh main tala je. Terjun je. Kita kena ikut sunnah juga. Kena ikut. Kita kena ikut. Menguap pun ada caranya juga. Menguap pun ada cara Ustaz. Tidur lagi lah adanya. Tak boleh. Tak boleh gitu Ustaz. Itu orang tengok rasa macam nak tampar je. Okey, jadi sebelum kita berehat ni Ustaz, kita kongsikan dulu tip-tip sebelum tidur. Mengikut sunnah Rasulullah. Berkat insya-Allah. Dan kita akan kembali selepas ini dalam tafsir mimpi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. Maksudnya, aku memohon perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kemukaannya dan azabnya, daripada kejahatan hamba-Nya dan daripada hasutan syaitan-syaitan dan daripada syaitan mendekatiku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepada kamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Surah Al-Isra ayat 60. Alhamdulillah, syukur kerana masih lagi setia bersama kami dalam tafsir mimpi. Kita dah nak dekat sampai dekat penghujung ni. Seperti biasa Ustaz, inilah masa yang dinanti-nantikan. Kita nak buka soalan untuk penonton-penonton kita yang ada dekat sini. Mungkin ada yang dah lama dah nak berborak dengan saya, dengan Ustaz. Silakan, tak sabar betul nampaknya. Saya sudah bercakap tu, saya nak tanya ni. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Saya selalu mimpi jatuh gaung. Lepas tu saya rasa saya macam dah terkena. So ada tak ruqyah yang boleh saya baca sendiri untuk buang jin tu? Terima kasih Ustaz. Dia rasa dia dah terkena sihir. Dia menengikul lah ni. Baik, ruqyah ni bagi yang pertama kali dengar adalah kita mendoakan dengan bacaan-bacaan tertentu. Amalan itu betul dengan syarak, Nabi pun ada mengajarkan. Kita masa tak banyak, cuma kalau nak ringkaskan, kalau kita nak tidur, elok kita tadahkan dua-dua tangan kita. Kemudian kita baca 3 qul, kita baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian kita tiupkan. Kemudian kita sapu daripada kepala sampailah mana yang kita mampu aja. Macam Nabil dia mampulah, dia orang main gym sampai ujung tangan dia boleh sampai. Kita jangan exercise ni sampai lutut agaknya. Ulang 3 kali. Tu dia. Amalan ini bukan rekaan, tapi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa inilah amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap kali nak tidur. Dia hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi rupanya amalan itu boleh mengelakkan benda-benda tak elok pada mengganggu kita. Dia banyak lagi ni, kita bagi yang senang-senang. Ini yang senang lah. Okey, kalau diamalkan tu Ustaz pun dah insya-Allah. Exercise pun bagus tu. Baca lagi, lepas tu terus turun. Lepas tu barulah tidur. Hari-hari buat Ustaz Okey, satu lagi mungkin? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, macam mana kita nak pastikan diri kita daripada gangguan jin? Gangguan jin. Okey, terima kasih. Terima kasih yang bertanya. Macam mana kita nak
pastikan yang kita ni memang sedang diganggu dengan jin tu. Sebab jin tu tak ada WhatsApp apa-apa dulu Ustaz. Aku nak ganggu kau ni, tak ada. Baik, pertamanya kita memang sentiasa ada jin dalam kehidupan kita. Memang itu ada, tak Ustaz. boleh nafikan. Betul. Dalam majlis kita ada jin, Ada. rumah kita ada jin. Sebab Nabi pun sebut jin tu adalah saudara kamu, kata Nabi. Ah. Cuma yang kita tak nak sekarang, dia mengganggu kita. Betul. Dia nak duduk rumah kita menumpang mana bawah stor, bawah tangga, itu dia punya suka lah. Betul. Dan kita pun tak ada nak menghalau kalau dia tak mengacau kita. Kita keluar rumah, memang banyak jin, tinggal tak nampak je. Kalau nampak, tak keluar Tak kita. keluar kita. Jadi jin bukan satu masalah. Dia bila masalah kalau dia mengganggu kita. Sebab itu amalan-amalan yang mudah untuk kita buat, pertama sekali kena banyak mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Sangat basic. Nak masuk rumah bismillah, nak makan bismillah, apa saja perbuatan mulakan dengan nama Allah. Dia segan dengan perkataan bismillah. Yang kedua, kalau nak tidur bacalah ayat kursi. Benda ni senang. Sebab itu dalam hadis-hadis sahih Nabi mengajarkan kita bila nak tidur, setan, jin dia sangat suka mengganggu kita. Itu dia. Pertama kata Nabi, setan bila kita tidur dia kencing dekat telinga kita. Astagfirullahaladzim. Itu kerja setan. Dia tak ada kencing. tanda sendiri ke Ustaz? Dia memang saja khianat. Dia khianat kita Ustaz Dia khianat masa tidur, masa kita tidur dia kencing dekat telinga kita. Macam saya ni jenis yang besar ni banyak lah. Oh, seronok sangat. Rasa ni public nampaknya. Ini public toilet dia orang ni rupanya Ustaz. Itu hadis riwayat Muslim. Sebab sahabat mengadu, ya Rasul, saya punya saudara ni bangun tengah hari pukul 12, pukul 1 macam mana? Maka kata Nabi, ini orang bala syaitan fi uzunai. Setan dah kencing dekat telinga dia. Satu. Kemudian Nabi pesan, kita ni nak tidur kena banyak baca doa bismillah, baca macam-macam ayat. Sebab masa kita tidur, setan dia akan tumpang tidur. Dekat mana? Lubang hidung kita. Lubang je. Dan itu juga adalah hadis-hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim. Sebab itu benda tu sentiasa dekat dengan kita. Baca je lah, Nabi suruh baca Quran, baca bismillah. Larilah mudah-mudahan. InsyaAllah. Amalan-amalan ni Ustaz simple. Tapi bila nak buat tu aduh yai. Itulah Ustaz. Tapi insyaAllah lah Ustaz, bila kita dah berkongsi begini, kurang-kurangnya tahulah nak buat apa tak adalah nak tertanya-tanya lagi. Apa nak buat ni, telinga bau ancing je telinga. Dah tahulah tu kena kencing dengan setan. Okey Ustaz. Jadi secara konklusinya Ustaz, bermimpi jatuh gaung ni tak adalah semuanya bermakna alamat tidak baik. InsyaAllah. Walaupun ada yang kata alamat tak baik, tapi kita terima yang baik-baik saja. Dan ingat, tidak ada kamus mimpi. Gini mesti gini, gini mesti gini. Bergantung pada suasana dan keadaan. Yang penting kita percaya dengan Allah Positif. SWT. Kita positif ya. Yeah. Baru kita boleh jadi insan yang berjaya, insyaAllah Ustaz. Okey Ustaz, sampai sini je kita. Harap-harap apa yang kita bincangkan ni dapat sama-sama kita kongsikan. Okey, jadi insyaAllah ada rezeki lain kita bertemu lagi dalam Tafsir Mimpi, bukan sekadar mainan surau. Assalamualaikum. Orang yang bincangkan tentang mimpi ni bukan zaman sekarang, bukan orang Islam, bukan orang Melayu. Sejak Firaun lagi. Sebab Nabi sebut ar-ru'ya karijlit ta'ir. Mimpi ni dia macam kaki burung. Kau kalau kau pegang pendapat itu je, maka kau akan dapat. Jalan dia lurus Ustaz. Tapi ada papan tanda tepi jalan. Apa dia tulis dekat papan tanda tu? Bertemu jalan sempit ni adalah bawa kesusahan. Tak boleh Ustaz ni. Sebab ada masa jalan sempit ni juga dia ada tanda-tanda yang positif. Tapi barang perlu diingat, barangkali ni peringatan untuk kita. Setelah kita sekarang dah senang, duit banyak dulu susah, sekarang dah senang, tiba mimpi begitu, Tuhan nak suruh kau ingat balik kau pernah susah. Kalau datang mimpi-mimpi ni kita boleh ambil sebagai petunjuk. Tapi jangan 100%. Bukan. Ya.